Tadi kan ada sahabat Projai tanya, waktu harga emas naik sekarang ni, Projai buat apa? Jadi jawapan Projai senang saja, Projai hanya tunggu dan lihat. Projai punya cara lain sikit. Projai ni ada, Alhamdulillah, diberikan sedikit kelebihan. Pandai menganalisis pergerakan harga emas. Jadi Projai mengambil pendekatan mengikut apa yang Projai faham lah. Jadi kebiasaannya Projai akan membeli emas apabila emas tersebut berada pada zone oversold. Jadi bila berada di zone oversold, di situ Projai akan beli. So buat hari ni belum lagi mencapai zone oversold, masih lagi di zone overbought. Jadi harga tengah tinggi mencanak-canak tanpa memandang kita pun. Jadi hati-hatilah. Projai tak kata emas ni tak bagus lah. Projai cuma ada cara Projai sendiri untuk membeli emas. Ada orang lain cara dia, Projai lain cara Projai. Tapi untuk long term, emas ni sebenarnya belilah bila-bila pun dia tetap juga berharga dan dia tetap berbaloi sebenarnya. Dan juga Projai mengelakkan FOMO. Apa dia FOMO? FOMO ni adalah fear of missing out. Di saat orang lain risau mereka sedang ketinggalan untuk memiliki emas, Projai dah ada dah emas tu. Kalau anda nak ikut cara saya, boleh follow saya, boleh PM saya, nanti saya akan guide anda macam mana nak jadi penyimpan emas dan pelabur emas yang berpotensi untuk cemerlang dan berjaya, insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.